sana. Kalau korang perasan kawasan yang saya akan masukkan video saya kejap lagi, korang akan perasan kiri dan kanan tu banyak penjaga-penjaga yang di bawah. Ada basikal-basikal daripada warga Bangladesh. Kadang-kadang kita tengok banyak, kadang-kadang kita tengok juga banyak di mana zaman sekarang ni orang-orang Nepal ni, orang Bangladesh, orang Rohingya ni, mereka ni adalah bersekufu orang kata. Walaupun Myanmar dengan Bangladesh ni berdekatan negara mereka, tapi cara adat mereka sama, cuma agama dan juga kepercayaan mereka lain-lain Tuhan. Apa yang saya nak bangkitkan isu ni, bila berjaga dia adalah kedai, iaitu owner dia adalah Cina, Taipei Cina, saya nak bagi tahu korang, hari ni saya sangat-sangat terkejut. Benda ni saya dapat info daripada orang tempatan sendiri, tapi saya tak sempat nak interview. Tapi mereka bagi tahu dekat saya, kegiatan yang buat ni dah lama, daripada sejak zaman Covid lagi. Kiranya dah lama lah, kira dah bawa satu kampung. Bayangkan korang, logik lah, kedai macam tu sunyi tapi tulis for sale. Wayang semata-mata yang telah pun mereka laksanakan daripada turun-temurun untuk menutup dan juga mengkaburi mata-mata orang masyarakat setempat, iaitu rakyat tempatan. Hari ini saya membongkarkan beberapa isu. Kalau korang perasan, basikal-basikal sampah sarap mana datangnya? Kalau bangunan tu kosong, dengan logiknya kalau bangunan tu kosong, takkanlah sampah tu setinggi gunung dekat depan jalan tu. Jadi hari ini juga di Damansara ada satu flat, iaitu saya combinekan daripada Kajang ke Damansara. Saya bersatukan video saya untuk memudahkan, sebab Kajang dan Damansara tu lebih kurang tak jauh pun. Di flat Damansara ni sebenarnya saya nak beritahu korang, adalah kegiatan iaitu di mana beberapa warga tempatan hanya 38% melibatkan dengan warga-warga yang telah menyewa oleh owner-owner rumah. Siapa je nak mengaku guys, kalau rumah korang sewa daripada penetapan warga asing, siapa je nak mengaku yang korang ni bela warga asing, korang bagi kebebasan warga asing untuk menyewa rumah. Rumah tu adalah kita kira rakyat tempatan punya, tapi saya tak tahulah siapa rakyat tempatan. Takkanlah masyarakat kita punya pengotor macam tu. Kita tengok kotak rokok pun kita dah tahu, kita tengok minuman mereka pun kita dah tahu. Kalau kata orang rakyat Malaysia habis-habis busuk pun air kasbet, air whisky, kita boleh tahu itu adalah kegiatan daripada bangsa-bangsa yang kita dah kenal. Tapi masalahnya, bila kita dah jumpa benda yang selalu diorang makan dekat celah gigi tu, lepas tu diorang makan ubat diorang, lepas tu ada ubat daripada Bangladesh, makanan peran, dan juga air minuman vitamin daripada peran. Dia sebenarnya PRM punya produk ni daripada Bangladesh. Korang kalau nak beli minuman, makanan, make sure kena ada tengok dulu logo. Tak kisahlah kopok ke, beras ke, air ke, kalau ada logo PRAN peran tu, jangan beli. Itu adalah buatan daripada Bangladesh. Jangan tertipu dengan label stiker, jangan tertipu dengan minuman jenama. Sebab sekarang ni Bangladesh punya produk, mereka pun dah lebih pandai dah. Mereka ni ciplak beberapa banyak syarikat-syarikat yang di dalam dunia. Dia sekarang ni zaman teknologi ni, untuk makluman semua, walaupun negara mereka ni kotor, walaupun negara mereka ni belum membangun, walaupun negara mereka ni banyak kemiskinan yang kita tahu, walaupun negara mereka banyak pelarian hanyut, tapi korang kena ingat satu benda, barang ni mereka seakan ciplak daripada buatan-buatan di mana-mana yang mereka rasa benda ni mudah untuk masuk ke pasaran, terutama pasaran Malaysia. Itu sebab dia ada logo halal, dia ada cop sijil halal untuk produk-produk minuman dan makanan. Kalau korang perasan di KK Mart, kalau korang perasan dekat supermarket yang berdekatan dengan Selayang, kalau korang pergi tengok supermarket yang ada dekat kawasan-kawasan di Pudu, banyak minuman ni. Okey, jadi saya minta kepada korang semua, tolong isu-isu pelarian Rohingya ni. Saya pelik, ada semalam baru keluar VTT mengatakan ada sudah lah tu orang rakyat Malaysia ni anti sangat dengan pelarian Rohingya. Mereka ni perlukan kehidupan, mereka ni pun macam saudara Islam, mereka ni macam kehidupan mereka di Myanmar ni hidup berporak-peranda, huru-hara, berperang sana berperang sini. Okeylah, saya pendek lah kepada abang. Sebelum tu, Assalamualaikum saudara. Saya nak bagi tahu kepada saudara, awak tak tengok bila mereka ni masuk dalam negara kita, mereka ni tak ikut kebersihan yang ada. Kita ni kalau negara kita patuh undang-undang. Kalau awak pergi negara Singapura, kalau awak tengok rakyat yang bekerja Singapura ni memperketatkan undang-undang. Masuk je rakyat Malaysia ni. Kalau awak nak tahu berapa peratus industri, berapa peratus air mentah, berapa peratus eksport import daripada Malaysia ke Singapura, awak bayangkan. Kalau dibandingkan negara Myanmar, berapa banyak je peratus dia import kat Singapura. Negara Malaysia ni paling terbesar, paling import, sebab kita ni jiran sebelah antara Johor dan Singapura. Kepada saudara juga, kalau awak kata sudah-sudah lah tu kita nak anti dengan pelarian Rohingya, sebenarnya saudara, saya nak bagi tahu, kalau awak duduk kat Myanmar pun belum tentu lagi rakyat kat sana nak mempertahankan awak.
Belum lagi apa rakyat di sana nak memperjuangkan awak walaupun awak ni daripada Malaysia. Awak tahu tak, isu Rohingya ni bukannya baru lagi. Daripada zaman sebelum Covid lagi, daripada zaman belum tukar pentadbiran lagi, isu pasal pelarian Rohingya ni. Pakai kapal dah macam nak roboh, dah berkampung atas laut. Berapa kali kita tengok perairan di Indonesia, di Republik Indonesia. Berapa banyak kita tengok di Filipina, berapa banyak kita tengok di Vietnam. Nak menjadikan salah satu transit di Asia. Summit ASEAN, berbincang pelbagai-bagai isu topik hangat, isu pelarian Rohingya. Saya nak bagi tahu kepada awak semua, isu pelarian Rohingya ni bukannya baru. Kita sebelum Covid lagi dah memang isu pelarian Rohingya ni, tapi masa ni tak meletup lagi. Semenjak isu di Hulu Langat ni, banyak benda ni dah pun menjadi hangat. Bukan saja di Malaysia, malah di Indonesia. Untuk saudara juga saya nak bagi tahu kat awak, awak tahu tak apa akibatnya apabila penetapan Rohingya ni masih lagi beranak pinak dalam negara kita? Awak kena faham satu benda, negara kita ni ada undang-undang. Rakyat Malaysia yang duduk di Malaysia ni pun undang-undang pun banyak sangat. Awak tengok bila mereka datang di sini, bila mereka kahwin dengan orang sini, mereka dah ada anak di sini, awak rasa benda ni tak jadi satu masalah beban pada ekonomi, menjadi beban ekonomi, menjadi beban kepada masyarakat. Contoh, kalau mereka ni anak-anak mereka lahir dekat hospital kerajaan, habis anak-anak tempatan yang duduk di sini, membesar di sini, nenek moyang kita mempertahankan kemerdekaan di sini dulu. Kita ni menanya bersyukur orang dulu-dulu ni mempertahankan kedaulatan dan juga negara kita ni. Kita mudah-mudah je nak bagi mereka datang secara macam ni. Cuba awak tengok negara China, mereka perlu ke pelarian-pelarian ni semua? Bukanlah saya nak jadikan isu ni orang kata nak mengaduh ke apa, tak ada. Tapi masalahnya saya pelik, segelintir rakyat ni kadang-kadang saya pelik, tak berfikir matang. Awak tahu tak puncanya kenapa orang ni tolak pasal pelarian Rohingya ni? Bukan saja pelarian Rohingya ni, Nepal dan juga Bangladesh. Awak tengok banyak video klip saya bila mereka duduk di kawasan flat-flat yang ada kat kawasan ni. Okey, saya nak tanya awak, satu flat contohlah ada 1000 unit rumah, flat PPR, perumahan kos rendah rakyat, ataupun digelari sebagai flat kos rendah untuk miskin tegar, golongan B40. Awak dengar betul-betul, untuk rakyat Malaysia. Tapi rakyat Malaysia saya tahu majoriti kadang-kadang ada rezeki lebih, beli rumah tanah sendiri, rumah flat sewa. Ada orang pergi buat pula sewa dekat warga asing. Sebab warga tempatan ni susah nak beli rumah flat. Kau faham lah, rumah flat ni macam-macam risiko, macam-macam ujian, macam-macam dugaan, macam-macam pelbagai-bagai macam-macam lah. Walaupun saya bukan duduk kat flat, tapi saya tahu macam mana kehidupan mereka dekat rumah flat. Dan saya tahu macam mana bila ada krisis, air tak ada, kehidupan mereka sangat sengsara. Awak turun bayang 12 tingkat daripada atas sana nak turun, tambah kalau kena lift elok. Ini kalau kena lift tak elok, macam mana mereka nak mempertahankan benda ni? Macam mana mereka nak hadap hari-hari? Nak tak nak untuk anak mereka kena turun naik, tak payah pergi jogging dekat taman landscape. Situ pun dah kurus dah, hari-hari turun naik. Boleh tanya mana-mana sahabat-sahabat semua yang pernah kena krisis air, berkala catuan air. Awak boleh cerita macam mana pengalaman awak, macam mana awak boleh share dekat dalam ruang komen bagi kawan-kawan kita ni tengok sikit macam mana korang hadap hari-hari. Walaupun saya ni bercakap saya tak pernah hadap, tapi saya tahu memang teruk bawa air 2 anak 7 anak pergi ke tingkat 12. Lagi pula kita nak mempertahankan isu Rohingya duduk kat tempat kita macam ni dengan bawa budaya mereka sampah. Awak tahu tak bila dekat Singapura ludah pun kena compound $50 ke $100. Awak ludah dekat public area, awak ludah kat mana-mana kawasan-kawasan, sampai je surat saman. Malaysia ni ludah lah macam mana pun. Awak tengok warga asing tu ludah merata-rata. Ada penguatkuasa datang, ada penguatkuasa bagi saman. Yang ada orang tahu saman kereta parking berkupun, saman dekat mana-mana tak sampai 5 minit dah kena saman. Itulah kerja mereka hari-hari. Cuba awak bayangkan perbezaan. Negara kita ni paling banyak sangat lemah lembut. Antara negara yang paling terbaik warga asing ni. Itu sebab warga asing bila masuk dalam negara kita ni, mereka cakap, oh Malaysia ni bagus, oh Malaysia ni hebat, Malaysia ni sangat-sangat orang kata baik dan juga budaya. Malaysia ni sangat orang kata masyarakat yang berbilang kaum dan juga masyarakat yang lemah lembut. Inilah masalah bila lemah lembut, bagi sangat muka kat dia orang. Bila saya tunjuk flat-flat ni kejap lagi kepada saudara, kejap lagi saya akan bagi tahu kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan. Saya sempat screenshot. Ini bukanlah kenyataan dia, tapi kenyataan daripada share daripada kawan, dan kawan tu share juga dekat kawasan dekat Facebook. Saya ada simpan. Saya nak bagi tahu kepada saudara, benda ni satu je awak kena fikir. Rakyat Malaysia ni, awak tak payahlah, awak fikir budak-budak lah. Bila mereka duduk rumah flat, awak pula sokong pula pelarian Rohingya ni duduk dekat negara kita. Mereka pula bawa budaya pengotor mereka. Saya dah banyak saya up video pasal rumah flat kotor. Cubalah awak tengok, kalaulah keadaan awak dekat tempat mereka, awak duduk rumah flat, awak rasa awak boleh tahan?
Awak rasa awak nak pergi kerja, awak nak makan dengan bau macam-macam, awak boleh tahan ke? Saya yang hari-hari turun naik flat pun saya tahu macam mana keadaan teruk. Lebih teruk daripada zoo negara, lebih teruk daripada kandang kuda, lebih teruk daripada kandang lembu. Dia punya sampah sarapnya. Macam tu ke awak nak mempertahankan isu pelarian Rohingya? Macam tu ke awak mempertahankan warga asing yang menggunakan permit yang tidak sah, menggunakan pasport berjalan semata-mata nak kerja? Lepas tu ada juga saya dengar netizen cakap, janganlah kita sibuk, nanti ada orang yang bela mereka. Yang bela mereka ni tak fikir, mereka tak duduk rumah flat, mereka tak duduk rumah macam tu. Cuba bagi mereka yang mengkritik pandai, mereka cakap, kenapa nak biar, nak bagi mereka ni kena tangkap. Mereka pun bukannya kacau orang, mereka bukannya buat jenayah ke apa. Memang betul, kita sokong kalau mereka tu datang dengan secara baik, mereka datang secara sah, tak ada masalah. Kalau kau contoh industri factory memerlukan pekerja warga asing, buat construction, mana kita tahu lebih 98% warga asing ni membina pembinaan yang tinggi-tinggi. Warga Malaysia ni kurang. Warga Malaysia ni banyak engineering, apa lagi dalam bidang-bidang teknologi TVET tinggi-tinggi lah. Yang buat construction ni semua daripada warga Indonesia, Vietnam, Myanmar, Nepal, Bangladesh. Rohingya pun ada. Ada dengan tak ada, siapa je nak mengaku awak tu pelarian Rohingya? Ada je. Ya, kita tidak menafikan memang boleh mereka duduk di sini, tapi dengan cara yang ada kota lah. Janganlah orang kata boleh masuk, selagi boleh masuk. Dah tahu Malaysia ni bukan besar mana pun. Dah tahu negara Malaysia ni bukan sebesar mereka. China yang besar pun tak memerlukan pelarian Rohingya. Kita ni di Asia ni, kita ada China, kita ada Jepun, kita ada Korea, kita ada Filipin, kita ada Chinese Taipei, kita ada Vietnam, kita ada Indonesia. Indonesia pun tak terima pelarian Rohingya. Macam mana negara kita yang penuh, yang kecil ni boleh terima pelarian yang bermasalah ni? Awak tahu pelarian Rohingya ni, mereka ni walaupun mereka ni Islam, tapi mereka ni bawa wabak penyakit. Macam Myanmar, awak tahu di Myanmar ni macam-macam penyakit ada. Macam Bangladesh, mereka ni kalau korang tengok negara mereka, kejap lagi saya tunjuk contoh macam mana gambaran di Bangladesh, macam mana gambaran di Filipin, macam mana gambaran di Nepal. Awak boleh tengok sendiri macam mana keadaan dia. Sangat kotor. Kalau kita tengok mana-mana siapa pergi negara Bangladesh, korang tengok macam mana rakyat Malaysia ni, influencer, setengah influencer datang Bangladesh tunjuk makanan, kadang masak pun belum tentu bercuci tangan. Kita tengok food street, macam mana Bangladesh punya makanan. Kadang-kadang masak pun orang kata celup kaki. Kadang-kadang masak pun orang kata kangkur hidung pun letak dekat roti tu, dekat ban tu. Sedap je makan. Sebab mereka ni memang kehidupan mereka memang pengotor. Lantaklah muka mereka macam mana, bagus macam mana. Walaupun muka mereka ni bekerja government macam mana. Walaupun mereka ni pandai macam mana. Tapi hakikatnya negara mereka ni dikenali sebagai negara paling pengotor di dunia. Antara yang terkotor di dunia. Bukan di Asia, di dunia. Siapa dia tidak kenal Bangladesh macam mana kehidupan mereka? Naik kereta api, dah sampai atas bumbung kereta api boleh mereka duduk. Di India macam mana keadaan mereka? Walaupun India ni negara membangun, tapi pengotor tu mesti ada lagi. Takkanlah kita nak bawa budaya dia orang ni masuk dalam negara kita. Kau tengok dekat Kuala Lumpur tu macam mana apa dah jadi. Kau tengok Negeri Sembilan, kau tengok Perak, kau tengok Johor macam mana. Kalau tak ada sistem mementeras habis-habisan, sampai bila-bila lah negara kita ni takkan selesai. Dengan wabak penyakit, dengan dengginya. Awak bayangkan flat saya tunjuk kejap lagi, awak boleh tengok. Kalau dah macam tu keadaan, nyamuk denggi automatik boleh ada kat situ. Siapa yang terkena? Bukannya mereka yang kena. Yang kena siapa? Warga tempatan. Kalau awak nak mempertahankan isu Rohingya ni, kalau benda yang baik, tak ada siapa yang membantah. Semua menyokong. Tapi disebabkan membawa perwatakan dan juga perangai dan juga budaya pengotor, awak tanyalah mana-mana negara sekalipun, awak tanyalah mana-mana pun manusia mana-mana dalam dunia sekalipun, siapa je nak terima awak masuk dalam negara kita sendiri? Cuba awak bawa budaya awak pergi Singapura pengotor, awak rasa silap-silap tak sampai seminggu dah kena tendang balik Malaysia. Itu sebab saya bagi tahu Malaysia ni banyak sangat kelonggaran. Negara antara negara yang paling lemah lembut, masyarakat berbilang kaum yang paling dihormati. Sebab tu saya bagi tahu kat korang sepatutnya bila korang dah pandai, korang dah belajar tinggi-tinggi, keluarkan statement tu, menilai, berfikir dulu sebelum cakap. Itu sebab saya cakap, bila saya nak keluarkan satu-satu news, bila satu-satu podcast, saya bersertakan dengan paparan video akhir saya. Dengan gambaran video saya terjah ke flat, saya pernah masuk dalam VTT saya, dalam TikTok saya. Korang sendiri boleh nilai. Pandai pula netizen nak jadi hero, mengatakan, oh pengotornya banyak kali dah datang sini tapi tengok tak berubah-berubah. Saya nak bagi tahu kepada netizen, dah tahu kotor, bangkitlah isu ni. Janganlah tunggu orang luar datang tempat kamu, upkan video kat tempat kamu. Sepatutnya kamu lebih pandai. Kamu boleh, handphone kamu tu semua dah pangkat-pangkat iPhone dah.
Bukan pakai handphone Nokia 33 sekupang lagi dah. Semua dah masing-masing dah kaya-kaya dah. Ambil video, tunjuk kepada pihak majlis, tunjuk kepada pihak yang berkaitan, selesaikan masalah korang. Tapi saya tengok flat di, macam contoh saya pergi ke Ceras Prima, itu antara salah satu flat PPR dulu yang disiapkan pada tahun 19 lebih. Kalau nak kata tahun 2000 tak adanya macam tu, tahun 19 lebih. Tapi starting yang kotor ni pada tahun 2010 lagi. Flat Sri Prima ni, kalau saya salah, kalau ada penduduk di sana duduk sana lebih lama daripada saya, lebih berumur daripada saya minta sangat, flat Sri Prima ni berapa lama dah sebenarnya penetapan warga asing ni? Korang boleh tulis kat komen di bawah, betulkan balik. Saya datang pada tahun 2026, saya tak dapat naik atas. Kalau saya naik atas lagi teruk, bawah pun dah teruk, parking lot pun lagi teruk. Lepas tu saya pergi pula dekat flat Damansara, semua saya tumpu kepada flat PPR, PPRT, flat perumahan rakyat miskin tegar, flat perumahan rakyat berkeluarga. Kau bayangkanlah bila rakyat tempatan duduk dekat flat tu, bila bercampur dengan pelarian Rohingya, bila bercampur dengan warga Nepal, mereka bawa budaya pengotor mereka, bising sana sini. Korang boleh tengok berapa ramai komen-komen. Orang duduk sana, orang dah tahu macam mana keadaan mereka di sana. Kita dah tahun 2026, takkan lagi 2030 masih sama nak cerita pasal pelarian warga asing ni. Sudah-sudahlah tu. Bila nak selesai? Bila nak selesai menyelesaikan masalah rakyat? Kalau nak cerita ke pembangunan mega lah, pendapatan negara hebat lah, tapi masalah warga asing pun tak selesai, macam mana? Yang menanggung risikonya bukannya orang atasan, rakyat sendiri yang duduk di sana. Yang cakap pandai komen berbagai-bagai tu bukan duduk di sana pun. Yang cakap macam, oh biarlah mempertahankan mereka, mereka tak kacau pun masyarakat di luar sana. Awak bukan duduk sana pun. Masalah kalau awak duduk sana, awak boleh faham macam mana keadaan mereka bila duduk di sana, dengan keadaan bising, dengan keadaan buang sampah, dengan keadaan pengotor, dengan keadaan berbagai-bagai. Awak nak semayang belum tentu lagi lepas. Dengar pula diorang pula bercakap baby dah bahasa Bangla, kau faham lah Bangla boleh bising macam mana. Siapa yang pernah duduk dekat warga-warga asing, orang tahulah. Yang mana tak faham tu tak payah sembang lah. Setakat duduk rumah dekat rumah private area tu tak payah sembang lah. Duduk rumah private area, kita bukan senang jumpa warga-warga asing. Rumah-rumah orang kaya tak ada pagar ni. Yang kita jumpa pokok bonsai je. Masuk gate pun kena ada daily pass, kena ada reason nak bagi kat security. Security pun dah banyak warga asing, majoriti Nepal dengan Bangla. Kadang-kadang berlagak macam rakyat tempatan, minta IC sentuh IC. Kadang-kadang korang bayangkan negara kita ni, tu saya kata, IC ni warga asing boleh pegang. Saya tak tahulah dekat negara Singapura ni boleh ke tak. Contohlah, korang buka bisnes, okey, harga rakyat tempatan, contoh harga rakyat Malaysia lah. Aku ni sebagai toki untuk jual aiskrim, aku nak IC, aku nak ada macam subsidi. Rakyat Malaysia aku support, kata aiskrim aku tu RM2.5, aku bagi RM1. Janji rakyat Malaysia. Kalau Singapura, aku pegang IC diorang. Korang rasa salah tak? Mestilah salah. Tapi kalau kita pergi session pump mana-mana, security guide house macam mana, security minta kita IC untuk maklumat terperinci apa-apa jadi nanti. Ikutkan sepatutnya mereka ni tak perlu pegang IC kita, sepatutnya warga tempatan. Tapi itulah disebabkan atas kekangan masalah security dalam Malaysia ni, terutama di syarikat-syarikat property yang ada dalam Malaysia ni. Kalau korang pergi mana-mana, okey, daripada peran. So kalau banyak lagi orang kita ni tak tahu, terutama anak-anak muda, minum air pandai, makan kerupuk pandai, tapi cop tak tengok. Ialah disebabkan korang tahu logo cantik, tambah-tambah diorang pun dah pandai letak logo-logo cantik untuk pasaran-pasaran, untuk dipamerkan dan juga untuk membeli, untuk kuasa rakyat untuk membeli makanan-makanan mereka. Mereka dah tentu beli sebab mereka tahu itu adalah makanan keluaran daripada negara mereka. Kalau korang perasan dekat Selayang, kalau korang perasan dekat mana-mana kawasan-kawasan penetapan warga asing ni, kalau korang perasan diorang beli, korang tengok makanan apa diorang beli. Makanan-makanan berasaskan peran, diorang beli bawang, diorang beli cili, tapi makanan peran tu tetap ada. Sebab itu adalah makanan asas negara mereka. Macam kita, nasi lemak. Kita makan pagi-pagi nasi lemak. Kita cari mana-mana pun nasi lemak. Kita pergi Indonesia pun kita cari nasi lemak. Sebab apa? Itu adalah makanan tradisi kita. Itu macam itulah Bangladesh. Makanan peran, PRN tu jangan korang beli. Walaupun dia ada logo halal, tak kisahlah. Tapi buatan mereka daripada manufacturing daripada luar negara ni, kita tak tahu macam mana diorang punya SOP kebersihan mereka. Memang kadang-kadang orang kata siapa je nak mengaku, syarikat mana je nak mengaku kalau barang ni masuk dalam negara kita, diorang akan cakap lah makanan ni bersih. Kalau korang jual apa-apa pun, korang nak ke mengaku makanan korang tu daripada proses, daripada tangan-tangan yang orang kata tak basuh, pergi berak tak bercuci tangan. Kita tengok mamak pun kalau berak pun kita tak tahu semua sekali bercuci tangan ke tak. Kita tak tahu bila bancuh air tu diorang pergi kencing, diorang basuh tangan ke tak. Biasa kalau kedai orang kita, orang Melayu kita bersih. Bila diorang pergi toilet, diorang cuci tangan dulu baru buat air minuman kepada manusia. Kalau pergi kedai mamak, kalau korang
Kalau korang pernah jadi macam aku, pergilah mana-mana mamak, korang tengok bila kalau kata mereka ni keluar je daripada toilet, tengok diorang cuci tak tangan. Keluar je daripada jamban, diorang cuci tak tangan. Korang kadang-kadang masuk mamak, korang sedap borak sakan, borak cerita pasal bola. Tambah-tambah zaman bulan ni, bulan Piala Dunia, tambah-tambah orang kata isu-isu sekarang ni, isu-isu semasa ni, sampai mamak serve air pun korang tak nampak air tu dah ada. Ya, saya perasan kadang-kadang banyak sangat kalau kadang-kadang mamak ni, kita tengok, bukanlah saya ni boykot kedai mamak. Saya nak korang tengok mentaliti pekerja mereka adalah bukan daripada mamak original di Malaysia. Tauke saja mamak, supervisor saja mamak, tapi pekerja tetap daripada Bangladesh. Ada berlaku dekat kawasan di Shah Alam, di Seksyen 12 dan Seksyen 7. Saya pernah makan kedai mamak. Saya bertanya, pekerja ni daripada mana? Bangladesh, Nepal, yang bancu air ni pada Nepal. Pekerja adalah warga tempatan, mamak lah macam kat Pulau Pinang. Tapi itulah macam saya cakap tadi lah, kalau korang macam aku pergi mana-mana kedai mamak, pergi tengok dulu dapur, pergi tengok dulu toilet, okey lah, kebanyakan orang datang nak makan je. Sebab kita bukan apa, kalau boleh elak-elak lah. Sebab benda ni bukannya semua mamak-mamak kotor, ada yang mamak bersih. Tapi kadang-kadang kita kena cakna lah benda-benda macam ni. Sebab banyak dah berlaku sebelum-sebelum ni, pada tahun 2006-2007. Saya kecil-kecil dulu, roti canai tebal pakai kaki, kadang-kadang pergi toilet tak cuci tangan. Pernah berlaku. Tapi masa tu bukan zaman TikTok lah, pada 2007, 2008. Zaman kita dulu zaman Facebook. TikTok mana ada waktu tu. Zaman sekarang baru ada TikTok, apa-apa kan up video. Sekarang dia mudah, hujung jari saja maklumat. Dulu 2007 berbagai-bagai. Itu saya pelik, kenapa bila saya masuk dekat guardhouse, mereka tanya ada IC, lepas tu mereka sentuh. Kita kenalah bagi, itu dah sebab SOP mereka. Saya tak katalah salah daripada segi apa, cumanya saya pelik. Saya nak tanya jugalah. Saya sebenarnya saya tunggu masa je nak datang Singapura. Saya nak tengok macam mana cara sistem pentadbiran di sana. Saya memang teringin sangat negara Bangladesh. InsyaAllah lah ada rezeki, saya memang nak datang negara-negara mereka ni. Sebab saya nak tahu macam mana masyarakat di kat sana. Saya nak tahu macam mana masyarakat mereka ni. Contohlah berniaga, dan juga apabila rakyat asing, contohlah rakyat daripada tak kisahlah mana Malaysia akan berniaga kat negara Bangladesh. Saya rasa rakyat Malaysia ni tak ada kot berniaga kat Bangladesh. Saya tak tahulah ada ke tak ada. Kalau ada, kepada kawan-kawan yang tengok video saya, kalau ada bagi tahu location dekat mana, kalau korang ingat dekat area mana. Nanti korang send dekat komen, nanti insyaAllah kalau saya sempat ada rezeki lebih, saya pergi Bangladesh, saya akan ambil alamat tu, saya akan datang. Dan saya ni suka macam kita ni, bila kita nak buat satu video, saya lebih suka macam saya suka tanya orang sana sendiri daripada saya dengar cakap orang. Sebab dengar cakap orang ni kadang-kadang biasalah maklumat tu tak tepat. Tapi bagi saya suka lagi berdepan dengan orang-orang yang pernah mengalami situasi macam tu. Macam saya pergi flat-flat lah, saya bertanya kepada penduduk di sana. Saya tak akan dengar komen-komen orang yang bukan penetapan di sana, yang bukan duduk di sana. Tapi bila saya datang ke duduk flat, contoh saya pergi Seri Prima di Kajang, dan juga saya pergi di area Damansara, saya tanya diorang, lebih daripada beberapa peratus saja rakyat tempatan dan lebih berapa banyak saja warga asing. Sebab apa? Sebab korang kena faham, rumah dekat KL, rumah kat Selangor mahal. Bila mahal, rakyat tempatan diorang tak mampu nak beli. Sekarang ni syarikat-syarikat yang ada dalam Malaysia ni, mereka pun ambil kesempatan untuk mencari hostel-hostel yang mana terdekat. Syarikat ni diorang pandai, tambah-tambah diorang buat projek construction, kadang-kadang macam-macam projek kontrak-kontrak yang ada dalam Malaysia. Mereka akan ambil mana-mana rumah-rumah kos-kos yang tak laku ni, daripada yang tak berduduk ni, bagi warga asing. Itu yang penuh tu, banyak warga asing. Puncanya daripada syarikat-syarikat yang bela mereka ni lah. Kadang-kadang kita takut, zaman sekarang memang ada pasport, memang ada permit. Kita takut sekarang ni, yalah faham lah, macam-macam ada kes, counter setting lah, macam-macam. Banyak ada kes sekarang. Tapi saya harap benda ni, kalau agensi-agensi penguatkuasa yang tengok video saya ni, kejap lagi awak tengok macam mana keadaan video yang saya tunjuk. Rumah-rumah flat kotor, infrastruktur hancur, lepas tu kawasan-kawasan penuh dengan air bertakung. Awak rasa sebagai awak penguatkuasa, takkanlah awak rasa macam benda ni, video saya ni tak baik, video saya ni macam tomahan. Sedangkan saya sendiri yang turun. Saya tak pernah ambil video yang jenis copy and share and copy, tak ada. Saya suka turun sendiri. Sebab bila saya nak buat podcast, saya suka turun sendiri, saya suka tengok sendiri macam mana keadaan situasi semasa. Sebab saya pelik, saya ambil keputusan ni untuk datang ke flat-flat yang ada ni sebenarnya untuk saya nak tengok sama ada macam mana kehidupan masyarakat seperti anak-anak mereka. Saya berat pada anak-anak sebenarnya. Anak-anak lebih duduk kat flat kotor macam ni, awak rasa macam mana kesihatan mereka ni? Takkanlah hari-hari nak berulang-alik ke klinik kesihatan. Mereka ni bukan semuanya orang kaya-kaya duduk flat ni. Kadang-kadang ada yang kaya-kaya lah, ada yang tak kaya. Macam tu lah yang flat saya bagi tahu tu.
Kes pagi makan pagi, kes petang makan petang. Dah lah kos sara hidup pun semakin meningkat, harga barang sekolah pun makin naik, harga barang asas pun makin naik. Lagi pula dengan warga asing yang pengotor, lagi pula kena wabak penyakit-penyakit. Itu saya pelik, kenapa benda ni tak selesai-selesai. Sebab benda ni orang kata isu ni dah lama dah. Seperti kedai-kedai yang saya bagi tahu kat korang dekat kawasan Ceras Prima. Di flat Ceras Prima tu kat depan tu, di kedai-kedai yang korang tengok ni, taktik terbaru. Ini taktik terbaru. Ini apa yang saya dapat tahu lah. Bila saya habis buat video VTT tu, saya tengok ada seorang abang ni, saya tanya. Abang tu memang meniaga sana. Saya tak ingat lah nama abang tu. Kalau tak saya boleh je mention. Tapi muka tak boleh tunjuk lah. Okay. Abang tu dah meniaga lama, dah lebih 15 tahun. Abang tu cakap, kalau orang luar, kejap lagi video saya akan mainkan video terakhir saya. Saya biasa bila saya cakap, saya akan akhirkan video saya dengan video. So kurang-kurangnya korang nampak percakapan saya dan juga gambaran dan juga perjalanan video tu. Okey, cerita dia berbunyi macam ni. Kejap lagi, bila video saya dah habis, percakapan saya dah habis, podcast saya dah habis, saya akan tinggalkan dengan klip video. Korang tengok kedai-kedai ni macam kosong. Atas macam kosong, bawah pula buka 2, 3, 4 kedai je. Kedai ni bukan kepunyaan Melayu tau. Kawasan tu adalah kawasan industri. Depan kita adalah kawasan Cina. Satu kedai adalah kedai mamak. Okey, kawasan ni kalau saya tengok memang kotor pertama. Kedua, memang tak ada SOP. Yang ketiga, saya tengok ada kedai besi buruk. Lori sampah daripada Selangor punya lori. Lori sampah Selangor kau warna merah. Saya tak tahulah. Lupa nak tengok syarikat apa. Singgah situ, jual besi buruk. Jual besi buruk. Bila saya berhenti, dia lari. Dia ingatkan saya pegawai agaknya. Dia lari. Tak sempat nak jual besi buruk itu. Saya tak sempat nak rakam. Tapi ada satu lori sampah. Biasalah besi buruk kan mereka ada asin. Bila mereka kolek sampah, kan biasa kat sampah kan mereka akan kutip magnetin diorang kan asingkan. Cukup time nak balik mereka jual. Saya tak tahulah sama ada syarikat punya ke persendirian punya. Itu saya tak tahu. Okey. Jadi apa saya nak ceritakan, setiap kedai bila kita orang luar, kita bukan orang tempatan, kita tengok macam kedai ni memang tak ada orang sewa. Sebab satu taktik mereka ni, mereka pandai. Tapi dengan saya dah tahu dah. Mereka tampal fosil. Makna fosil ni kedai hendak dijual. Siap ada nombor telefon, siap ada tulisan Mandarin. Kalau Melayu tak ada macam tu. Dia tak ada tulisan Mandarin. Busuk-busuk pun dia letak nombor. Lepas tu call. Kedai hendak dijual. Itu biasa ayat orang Melayu. Ayat orang Cina biasanya fosil, dia letak nombor, slide, lepas tu tulisan Cina. Biasa macam tu lah mana-mana kalau korang pergi kedai. Tapi yang saya pelik, bila mereka buat macam ni, setengah-setengah orang, dia memang kabur mata dia. Dia tengok kedai banyak terbengkalai. Banyak orang tak beli. Tapi bila saya tanya Cina tu, terkantoi pula masa tu. Saya tanya, Amoy, ini kedai sebelah kosong ke? Saya mau beli, saya tanya. Dia kata belum ada jual. Tapi tak ada jual kenapa? Fosil, betul tak? Kalau fosil mesti kedai tu dah jual. Nak jual, hendak dijual. Di situ dah nampak dah. Dia terbuka rahsia dia sendiri. Tapi saya tak tahulah, saya minta kalau ada anggota yang tengok video saya, korang boleh tengok, korang boleh pantau, boleh pergi siasat dan juga boleh terjah. Kalau korang tengok video saya, banyak basikal-basikal warga asing, kereta-kereta, bistri dan pelbagai-bagai. Padahal orang tak ada. Dia kedai 3 tingkat. Ada satu kedai dia buka kedai sayur, kedai runcit, kedai mamak sebelah sini. Tingkat 2 ada orang, tingkat 3 hostel. Tapi saya tak tahu, sepanjang bangunan ada 4 blok bangunan ni, saya tak tahu sama ada penuh dengan hostel-hostel warga asing dan ditampalkan dengan fosil. Maksudnya dijual. Itu kalau boleh, itu bukan tugas saya untuk memecah ke apa, itu tugas pihak berkuasa. Bagi saya sebagai rakyat, kita membangkitkan isu ni, kita menyuarakan isu ni, kita nak tengok tempat ni bersih. Sebab bila saya datang, kawasan tu sangat kotor. Kalau korang tengok, boleh buka pintu separuh, boleh buat roti canai, boleh bisnes belakang-belakang. Itu bisnes belakang, bukan bisnes depan. Depan kedai tak ada signboard. Belakang kedai kantoi dengan saya, nampak mamak tu tengah sibuk buat roti canai. Korang rasa? Bukan baru lagi perniagaan mereka ni. Dah lama dah sebenarnya. Cumanya mengkaburi mata-mata orang awam. Sebenarnya. Lagi satu, nama jalan pun tak ada. Dengan sampah penuh. Dengan keadaan longkang penuh dengan sampah-sampah. Tapi saya tak sempat nak ambil video penuh. Tapi kawasan tu sangat kotor. Saya dah masuk kat VTT saya. Siapa orang sana tahulah dekat mana saya berada. Tapi saya minta sangat benda ni, taktik benda lapuk ni saya kata. Kau letak fosil tapi kau kaburkan mata orang awam. Bukan semua orang awam bodoh. Kadang-kadang orang awam ni lebih cerdik daripada Cina tu. Dia tak boleh nak buat apa. Nak tampal cermin tak boleh nampak sangat. Dia tutup dengan grill, dia letak fosil. Padahal dalam tu penuh dengan warga-warga asing. Pandai tak?
Dia macam berlaku dekat Pasar Baru Selayang. Letak palang, lepas tu dalam niaga lagi. Benda ni lumrah lah. Benda ni daripada dulu lagi. Cuma kita je tak celit, tak alert benda ni. Yang kita tahu, dah tutup, dah benteras, dah operasi. Tapi sebenarnya tak. Macam saya pergi ni, tak ada pernah buat operasi tapi tutup. Tapi sebenarnya dalam tu berkampungan. Saya tak tahu 4 blok kedai ni, saya tak tahu semua blok-blok masuk ke. Tapi saya tengok tingkap, nampaklah baju, katil. Lepas tu nampaklah basikal. Sekejap lagi korang tengok lah macam mana keadaan dia. Macam tu ke nak mempertahankan isu Rohingya, nak mempertahankan warga asing? Kalau korang sendiri tengok macam mana keadaan flat-flat yang ada dalam negara kita, yang dipenuhi dengan sampah serap, yang dipenuhi dengan warga-warga asing, korang rasa macam ni ke rakyat Malaysia nak mempertahankan? Sedangkan kita sendiri pun banyak berpenyakit. Ni kita lagi nak bawa wabak penyakit yang datang dalam negara mereka masuk ke negara kita. Cukup-cukup lah. Negara kita ni bukannya besar mana. Negara kita ni kalau boleh nak ada rakyat tempatan sendiri. Rakyat wasin ni kalau boleh hadkan kota mereka. Dah sampai habis kontrak, balik. Tak perlu nak duduk sini sampai kahwin, tak perlu nak duduk sini sampai dah berkampung, sampai dah pakai IC, sampai ada kad UNCHR. Kau tahu tak, itulah akibatnya mereka ni besar kepala. Itulah sebab kenapa mereka ni berlagak seperti warga tempatan. Kalau kita tengok di TikTok, berapa ramai rakyat Malaysia membangkitkan isu pasal warga asing yang berlagak seperti warga tempatan, yang meniaga, yang senang meniaga, yang pihak berkuasa tidak berjaga. Bila orang tempatan jual petal, bila orang tempatan meniaga dekat tapak pasar, dekat masjid dataran Merdeka, kita banyak tengok peniaga-peniaga yang kena sita barang. Orang tempatan sendiri nak cari rezeki dekat tanah sendiri pun cukup susah, senang sangat pihak berkuasa datang. Tapi saya nak tengok kenapa yang saya datang ni dah berkurun lama tak pernah lagi datang. Takkanlah bila dah siap video baru kau cakap, video ni dah ada, kami baru nak bertindak, kami baru tahu. Padahalnya benda ni bukan tak tahu. Ini di bawah jagaan majlis, ini di bawah jagaan pihak berkuasa yang saya datang ni. Itu sebab saya pelik. Jangan bagi alasan benda ni orang kata dah bukannya tempat tersorok saya pergi ni. Dia kawasan industri, kawasan yang belakang. Saya rasa banyak lagi orang tahu. Abang-abang food panda, Grab Food yang biasa bawa makanan setiap hari laluan ni. Dah lah jalan pun tak ada lampu, lain jalan pun tak ada, lori banyak, sampah serap pun banyak, infrastruktur longkang pun teruk. Ini nak kata negeri maju, ini nak kata negara maju. Bila nak majunya? Saya tak tahulah perkataan maju ni ke arah mana. Tapi merealisasikan kemajuan negara kita ni benteras habis-habisan warga asing yang tidak mempunyai dokumen perjalanan yang sah. Mementeraskan mereka ni untuk menjamin keselamatan anak-anak muda dan juga rakyat-rakyat dan juga anak-anak kecil di flat-flat tu. Cuba bayangkan kalau sampah macam tu, apa akibat pada budak-budak kecil, terutama bayi-bayi. Bayi ni mudah kena penyakit-penyakit. Bayi ni cukup very sensitif kulit dia. Kita yang dah tua pun sensitif kulit kita ni, apatah lagi budak masuk dalam perut, keluar perut. Cuba saya nak tanya ibu-ibu yang ada dalam negara kita ni, yang awak duduk dekat flat, saya nak tanya awak, kongsi saja pengalaman awak. Jangan sorok-sorok. Rugi kalau hidup kita sorok-sorok ni. Sampai bila hidup nak sorok-sorok? Cerita yang mana berpenghuni dia flat-flat kos rendah, PPR, PPRT dan rumah prima. Rumah prima mungkin tak ada kot. PPR yang ada dekat Selayang, PPR yang ada di KL, PPR yang ada di Johor, PPR yang ada di Kuala Lumpur, PPR yang ada di Selangor, PPR yang ada di Perak, PPR yang ada di mana-mana ceruk alam pun. Saya nak tanya kepada ibu-ibu, anak-anak awak berapa ramai yang masuk hospital, demam, kena chicken pox dengan kegiatan-kegiatan sampah sarap yang contoh yang video saya tunjuk pada hari ni. Korang boleh cerita kat saya? Kita yang duduk bukan dekat tempat warga asing pun tiap-tiap minggu demam, tiap-tiap minggu pakai minyak cat kapak. Korang yang duduk dekat rumah flat, sebab tu saya tak tahu macam mana korang boleh bertahan. Macam mana persatuan-persatuan anak-anak muda dekat duduk dekat sana, diorang tak pernah nak bercakap. Kalau ada pun tinggal pakcik-pakcik je bersuara. Korang nak tahu tak? Saya pernah ada jumpa seorang pakcik ni. Dia cakap apa? Atas ni warga asing. Bila ada masalah, pakcik tu keluar, pakcik tu sound. Korang bayangkan, orang tua umur dah 56. Hari-hari marah, besok kena jantung. Korang tak kesian ke? Orang tua yang lebih bersuara daripada budak-budak muda. Kalau ada pun saya tak tahu berapa ramai anak muda yang pernah sound warga-warga asing ni. Sampai bila? Bagi mereka duduk tu betul dah. Tapi masalah mereka bila duduk kat tempat kita ni, kadang-kadang perangai mereka ni saya perasan je. Makan sirih ludah dekat tangga, isap okok buang kat celah tangga. Kadang minum air tu, minuman mereka peran tu buang tepi celah longkang, dalam longkang. Sampai bila? Saya pelik lah. Kita ni bukan di zaman Jepun. Kita ni dah zaman teknologi maju dah. Dah teknologi AI dah. Saya tua sendiri, saya tengok sendiri pun. Kalau katalah saya ni takdir dengan gaya, kalau kata ada duit saya nak beli flat, saya pun tak sanggup nak beli flat. Saya sanggup lagi cari tanah bawah.
Saya sanggup lagi cari rumah yang orang kata di rumah teres tapi lebih kepada penduduk tempatan. Jarang saya jumpa warga-warga asing ni pembersih. Memang susah nak jumpa lah sekarang. Kalau ada pun saya tak tahu kat mana. Kalau ada kawan-kawan tolong share dengan saya. Flat mana yang paling bersih kalau warga asing duduk? Saya nak tengok. Kalau ada tu kira bersyukur sangat lah. First time dalam hidup saya ni ada warga asing berpuak-puak bersekampung ni duduk rumah flat-flat tinggi-tinggi ni. Mereka seorang yang pembersih. Bagi tahu saya kat mana. Saya memang sangat-sangat nak tahu. Sebab benda ni orang kata selama ini saya hidup, saya pernah tengok warga asing yang paling sangat pengotor. Tak kisah daripada Nepal ke Bangladesh ke Myanmar. Yang saya peliknya, saya ulang sekali lagi, ada jugalah masyarakat kita ni mempertahankan. Orang kata kita ni anti Rohingya lah, kita ni macam kenapa kita ni nak hina mereka. Mereka ni pun Islam, mereka ni perlu kehidupan. Saya nak tanya awak satu benda lah. Awak try lah kerja dekat Bangladesh tu. Awak try lah kerja kat Myanmar. Saya nak tengok berapa lama awak boleh bertahan. Kita ni, rakyat kita ni lembut tau. Bila rakyat luar datang, kita ni macam buat tak tahu je. Macam kita anggap mereka ni rakyat tempatan. Tapi bila awak datang ke negara Myanmar, awak datang ke negara Bangladesh, saya nak tengok berapa lama awak boleh hidup. Berapa lama awak boleh bertahan hidup dengan diorang. Itu je. Jangan cakap tanpa ada fikiran. Korang cakap apa akibatnya bila mereka duduk di sini. Duduk setahun, 2 tahun, okey. Dah bawa geng, dah bawa satu kampung. Korang rasa? Banyak contoh-contoh flat kat Selangor. Banyak contoh-contoh flat kat Negeri Sembilan. Korang boleh tengok video-video saya lepas-lepas. Saya daripada Nilai, daripada Semarak, daripada flat daripada Seri Prima, Ceras Prima 3. Awak tengok flat dekat yang saya banyak rakam. Awak tengok. Itu adalah majoriti warga asing. Kepada abang-abang, kepada kakak-kakak yang masih mempertahankan. Awak tengok sendiri video saya. Awak nilai sendiri. Contohlah kalau awak ada anak. Anak awak duduk kat flat ni. Awak rasa sebagai mak dan ayah, takkan awak tak ambil berat dengan keadaan faktor kesihatan, faktor kebersihan. Selalunya mak ayah ni akan meniti berat isu kebersihan. Okey. Jadi sebelum saya nak menutup tirai, 4 saja nasihat saya pada kawan-kawan. Tujuan saya buat video ni bukanlah saya nak mempecah belah dan juga nak buat isu panas. Kalau korang bayangkan rumah flat ni dibangun daripada tahun kita tak lahir lagi. Tapi tahun dulu tak pernah pun isu kotor-kotor ni. Semenjak 2010 ke atas sampai 2026. Luar nampak cantik, dalam dah macam neraka. Saya masuk kat celah tangga sampai patah. Saya masuk dekat celah lorong penuh air bertakung. Air daripada tingkat 12 sampai tingkat bawah menitik air. Korang rasa kalau contohlah makcik ni dia nak balik, tiba-tiba air menitik. Korang tahu tak risiko rumah flat ni? Kadang-kadang saya bagi tahu kat korang lah. Bukannya semua rumah flat yang tak bagus. Ada rumah flat yang bagus. Tapi payah nak cari yang bagusnya. Risiko duduk rumah flat ni, pertama, kaca selalu jatuh kat bawah. Nombor 2, batu. Nombor 3, paku. Nombor 4, tayar hilang. Nombor 5, steering kereta pun hilang. Nombor 7, beg food panda pun hilang. Macam-macam. Mana korang nak kata hidup rumah flat ni selamat? Tapi nak buat macam mana? Apakan daya? Dah itu kemampuan mereka. Dah itu kesenangan mereka nak membesarkan keluarga. Rakyat kita bukan yang gaya. Nak tak nak hidup lah. Macam rumah Seri Prima tu saya bagi tahu. Ada je warga tempatan tapi tak berapa ramai lah. Tapi nak tak nak kena hidup lah. Tapi yang duduk di sana majoritinya anak-anak kecil. Sebab tu saya kadang-kadang saya kesian kat budak-budak. Saya bukan kesian dekat orang tua, saya kesian kat budak-budak. Mereka ni banyak masa depan mereka, perjalanan kehidupan mereka tu masih jauh. Bila mereka hidup bau macam ni, macam mana mereka nak selesa belajar? Macam mana mereka ni nak selesa untuk ulang kaji pelajaran? Bila rumah flat sampah tu daripada bawah, bila dah bau macam belacan, dah naik sampai ke atas, awak rasa nak semayang pun tak selesa. Ada management pun belum tentu lagi management nak bertanggungjawab. Kadang-kadang bayar duit maintenance. Duit maintenance dah bayar, management pula tak ambil sikap tanggungjawab. Takkan nak tunggu menteri KPKT turun baru kelang kabut nak buat cerita. Takkan nak tunggu Esko turun baru nak buat cerita macam-macam. Sedangkan rakyat dekat bawah sana membisu. Siapa je nak menyuara isu-isu macam ni? Kadang-kadang diorang takut nak cakap lebih-lebih. Tapi masalahnya penduduk di sana kena bangkitlah, kena bangunkan isu ni. Dah bayar utility, dah bayar duit kos penyelenggaraan daripada sebulan RM40, setahun berapa, sebulan berapa, 6 bulan berapa, saya tak tahulah sistem pembayaran korang macam mana. Ini lagi nak bela warga asing datang kat tempat kita. Ini lagi nak bela warga asing buat sampah macam ni. Itu sebab kita tahu kat korang. Fikir-fikir kalau apa yang saya cakap. Sebab saya selalu kalau saya cakap, saya tak pernah nak cerita kosong.
beserta dengan video saya turun sendiri. Saya combinekan video saya combokan video saya sekali. Saya tak minta siapa-siapa pun support saya. Tapi disebabkan untuk budak-budak, saya ni fikir budak-budak kecil. Kesian pada mereka, masa depan mereka macam mana dengan warga-warga asing duduk. Mereka datang, warga asing mana dia bawa budak-budak. Mereka anak bini tinggal kat Bangla. Mereka bawa diri mereka. Kita orang tempatan, kita ada anak kecil. Kita bagi, anak-anak kita selalu duduk kat rumah tu. Nak belajar pun susah, nak belajar pun bising, nak berjalan kaki turun tangga pun bersepah, kotor sana sini. Keadaan bumbung pun bocor, pecah. So benda ni orang kata, korang sebagai orang yang tak duduk sana, korang kena fikir sampai bila. Sepatutnya korang kena ada persatuan. Setiap unit flat-flat yang ada kena ada persatuan-persatuan. Jaga flat masing-masing. Tengok mana ada kotor sampah tu, tahan mereka. Suruh mereka cuci, kutip balik. Ini saya tengok buang macam tu, relax je Bangla tu. Kadang-kadang plastik sampah, plastik kari, plastik makanan mereka buang, relax je hidup mereka. Macam mana? Saya pernah je jumpa flat yang tak ada persatuan. Sebabkan flat tak ada persatuan jadi macam tu. Itu bukannya kita punya mentaliti rakyat Malaysia. Logik lah korang, rakyat Malaysia punya mentaliti macam tu ke? Rakyat Malaysia ni seorang pembersih. Kau tengok di Mekah tu antara dunia punya jemaah, Malaysia yang paling banyak kena puji. Sebab Malaysia ni pembersih. Kau tengok Indonesia, kau tengok Bangladesh, mana ada? Boleh buka kat YouTube, boleh buka kat Facebook. Antara jemaah yang paling pembersih, mendapat pengiktirafan daripada kerajaan Saudi, Malaysia. Bangga kita. Tapi kalau mereka datang ke flat dekat Malaysia ni, nak dapat anugerah apa? Anugerah bangga, membela banyak warga asing. Dapat anugerah bangga, dapat memperkayakan kroni-kroni dalam, memperkayakan pihak-pihak yang ada di atas sana. Kita rakyat nak rasa bangga ke? Fikirkanlah. So sekarang ni sebelum saya menutup tirai, okay, ini adalah sebuah video yang saya turun sendiri. Untuk makluman kawan-kawan yang saya hormati, video ni saya ambil adalah saya sendiri yang turun. Adalah saya sendiri yang rasa sendiri macam mana keadaan bau, macam mana keadaan infrastruktur, macam mana keadaan anak-anak kecil yang masih bersekolah. Dengan keadaan tikus, air bertakung, sampah. Korang bayangkan bumbung tu daripada tingkat 1 sampai tingkat 12. Boleh kira berapa layer sampah. Korang rasa? Korang yang duduk rumah flat, saya tahu macam-macam ujian korang, macam-macam kerenah korang jumpa. Tapi nak buat macam mana? Yang mana bertahan tu, cubalah bertahan. InsyaAllah yang mana tak tahan tu, kerja lagi kuat. Dapat rezeki lebih, beli rumah untuk membesar anak-anak. Kalau kita ni bukan apa, kalau kita dah kahwin, kita tak fikir apa dah. Kita fikir anak, kita fikir isteri. Kita lelaki ni kalau kita fikir jauh, kita tak fikir diri kita dah. Kita fikir anak, kita fikir isteri. Sebab kalau kita fikir diri kita dah tak ada apa dah. Kita fikir anak-anak je lah. Sebab anak ni generasi Y yang akan datang, menyambung generasi yang akan datang. So fikir-fikirkanlah kepada sahabat-sahabat semua. Cukuplah sampai di sini saja komen-komen saya dan juga Budi Bicara podcast saya. Saya tinggalkan video saya dan korang boleh tengok sendiri, renung sendiri, faham sendiri, fikir sendiri. Okey? Di sini saya dengan rendah hati, saya tak minta mana-mana individu untuk menyokong saya. Kalau yang menyokong tu terima kasih. Yang tak mana menyokong tu tak apa, saya tak heran pun. Yang penting video saya ni untuk membuka mata semua masyarakat yang tinggal di flat supaya memantau dengan warga-warga asing yang ada, supaya bertindak tegas, okey, kepada mereka yang melakukan sampah-sampah ni. Okey? Jadi itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Jumpa lagi di next video akan datang. InsyaAllah beberapa banyak lokasi yang saya akan pergi. Dan juga terima kasih kepada kawan-kawan yang sudi bagi tahu saya, yang PM saya, yang DM saya lokasi-lokasi seterusnya. Saya akan berada di kawasan Selangor, kawasan Kuala Lumpur. Dan juga insyaAllah saya akan habiskan beberapa lagi ekspedisi-ekspedisi saya sebelum bulan 11. Bulan 11 saya berada di Pantai Timur, iaitu saya berada di Kelantan dan juga Terengganu pada bulan 12. Itu saja. So yang datang baik, pembicara saya datang pada Allah SWT, pada kawan-kawan semua untuk nilai. Yang buruk, yang banyak keburukan datang pada saya sendiri. Saya ni bukannya manusia yang perfect untuk nak mengata apa, tapi saya pelik. Banyak ada segelintir-segelintir masyarakat di luar sana ada komen mengatakan saya ni suka ambil video flat, padahal rumah dia ni tak over bersih. Saya kata terang pada akak, sebelum saya untuk tirai kejap lagi saya akan letak komen akak tu. Akak, saya nak beritahu kat akak, kalau awak tinggal di flat, awak ada anak kecil,
Nasihat baik saya pada akak. Okey? Awak ada anak kecil. Dekat flat awak tu penuh dengan warga asing. Awak ni seorang pembersih. Bukan katakan dekat depan rumah, luar rumah awak sapu semua. Tiba-tiba awak turun tangga sampah banyak. Awak rasa-rasa awak boleh hidup ke? Itu je saya minta. Mungkin awak boleh hidup, anak awak. Itu je. Kalau awak dah kahwin, awak sebagai ibu, awak mesti fikir anak-anak. Rumah flat ni, dia sekali jalan je. Dia tak, bila kita duduk rumah teres, kita jalan laluan kita. Kalau kita duduk rumah flat, kita kongsi tangga. Kita kongsi tangga, kita kongsi pemegang tangan untuk turun bagi orang yang tidak larat. Kita kongsi. Setiap tangga tu, setiap anak tangga tu, kaki yang pijak tu ramai. Kalau awak duduk rumah teres, awak yang pijak, awak yang pegang, tak apa. Ini masalah rumah flat. Kan nak kata rumah, siapa je rumah yang bersih? Tapi takkanlah kita nak biar macam tu. Kadang-kadang akak saya pelik. Saya tak tahulah. Okey, saya pun nak nilai akak pun saya tak pandai. Saya bagi akak lah seorang yang pandai. Akak memang pandai, saya tak pandai. Jadi orang tak pandai macam saya ni, saya tegur akak dengan baik. Kalau akak tak terima dengan teguran saya, nak buat macam mana? Sebab manusia ni hidup bukan semuanya boleh terima apa teguran tu. Itu terpulang pada akak. Yang paling penting saya buat ni, niat saya untuk masyarakat membuka mata, untuk sampai masanya adalah rakyat sendiri untuk bertindak segera sebelum wabak penyakit akan datang. Okey? Cukup-cukuplah kita ni dengar ujian dulu, isu pandemik COVID-19, isu COVID, isu chickenpox, isu demam malaria, macam-macam. Kalau boleh kurangkanlah. InsyaAllah doakan semoga bumi kita ni sentiasa selamat, sehat walafiat. Sekian, jumpa lagi di next video akan datang. Saya tinggalkan dengan video 2 terjemahan flat saya dan korang renung-renung nilai-nilaikanlah yang flat-flat saya berada sekarang, pada hari ini. Gambar-gambar pun renung-renungkanlah. Nanti bila korang dah tengok video saya sampai habis, make sure komen, make sure nilai. Sebelum nak komen, last saya nasihat korang, mata melihat, hidung menafas, mulut bercakap, telinga mendengar, otak proses untuk berjalan, akal untuk menilai. Gunakan sebaik mungkin apa yang Allah bagi, yang datang baik pada saya, datang pada baik pada korang semua. Yang kelemahan, keburukan, kepahitan dan juga kebodohan datang pada diri saya. Saya sentiasa mengaku diri saya tak pandai. Saya sentiasa cakap netizen-netizen luar sana untuk menilai saya. Saya tak minta mana-mana netizen untuk menyokong saya. Ikhlas hati saya, yang mana menyokong, saya mengucap ribuan terima kasih kepada you guys semua yang sentiasa support. Yang mana tak menyokong, saya tidak mana-mana individu untuk saya nak memaksa korang. Okey? Jadi, sebelum saya tutup tirai, admin ingin mengucapkan terima kasih kepada korang semua yang sentiasa tak putus-putus untuk menyokong, mendoakan saya. Tidak putus-putus untuk menyokong saya di dalam TikTok, di dalam YouTube. Dan admin juga mengucapkan terima kasih kepada korang-korang semua. Mungkin ada yang follow saya ni, mungkin daripada Melayu, India, China, Budayu, Kadazan, Dusun, Murun, Sabah, Sarawak, Indonesia dan juga Brunei, Singapura. Saya tidak lupa 3 sahabat daripada negara-negara yang berada di sana. Thank you so much korang. Saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di next video akan datang. Ingat korang, bukanlah kita ni nak anti warga asing, tapi sebelum wabak penyakit-penyakit yang ada akan datang, tolong hati-hati dan juga kalau boleh bentras sehabis mungkin. Sebab mereka ni bawa budaya mereka tak faham dengan budaya kita sendiri. Biarlah rumah tu kosong daripada rumah tu dipenuhi dengan warga-warga pengotor. Senang cerita warga hanyut lah. Itu saja. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Right. Straight bos.
nampak.
nampak. Okay guys, daripada tingkat 1 sampai tingkat atas, palang besi dah tak ada. Let's go kita tengok. Okay guys, so sekarang saya dekat tingkat 11. Diorang ni buat sendiri tau nombor dia. Yang paling best korang tengok tingkat 11 ni diorang contain sendiri. Okay, kau tengok keadaan tepi aku. Patutnya dia ada pemegang tangga tau, tapi pemegang tangga tak ada. Aku tak tahu tau berapa seban hari, berapa lama diorang tak ada besi ni. Tak ada besi tau.
Geli tak? Bos. Geli tak? Geli. Geli tak ada bang? Geli. Tu Kailan tak ada? Kailan. Ha, tak ada.